Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Integriti merupakan nilai yang sangat penting dalam kehidupan, terutamanya dalam bidang pendidikan. Pendidikan bukan sahaja tentang ilmu, tetapi juga tentang kejujuran, amanah, keadilan dan tanggungjawab. Jadi, bagaimanakah integriti dapat diamalkan dalam pengurusan sekolah dan hubungan antara guru, pelajar serta ibu bapa? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh saya duduk? Boleh, silakan. Yang ni saya nak serahkan tentang dana yang saya dah terima dekat sekolah kita. Oh, dana yang ni. Dana ni kita kena gunakan secara telus dan tanggungjawab tak, Ain? Dana ni juga mestilah memberikan manfaat kepada sekolah, para pelajar dan juga guru-guru juga. Okey, terima kasih, Ain. Okey, sama-sama. Dana sekolah bukanlah hak peribadi mana-mana pihak. Dana tersebut merupakan amanah yang perlu digunakan untuk kepentingan warga sekolah. Puan, bagaimana kita nak guna dana itu sebaiknya? Oh, hak dana ini. Sebaiknya kita kenalah fokus kepada kebaikan budak-budak, facilities dengan dengan sekolah, dengan para guru lah. Contohnya yang seperti kita boleh tingkatkan adalah contohnya library, lab, makmal. So, maksudnya tak boleh guna dana tu sesuka hati? Ya, mesti tak boleh sebab ini adalah amanah untuk kita. So, disebabkan dia amanah, kita kenalah rekodkan penggunaan setiap dana dengan betul dan bertanggungjawab. Oh, baik Puan. Pengurusan telus memerlukan rekod yang jelas bagi mengelakkan penyelewengan dan memastikan dana digunakan kepada pihak yang memerlukan. Oh, sekarang baru saya faham Puan. Terima kasih Puan. Sama-sama, Ain. Jadi rekod pembelajaran dana ini Puan nak letak dekat mana? Rekod dan pembelajaran ni hendaklah diletakkan di dalam bilik store dan rekod supaya nanti setiap sen yang kita gunakan boleh direkodkan supaya dapat tahu kita gunakan dana ni secara amanah dan bertanggungjawab. Oh, okey. Baik. Kesimpulannya, dana sekolah perlu diurus secara telus, amanah dan bertanggungjawab supaya manfaatnya dapat dinikmati sepenuhnya oleh warga sekolah. Apabila dana diurus dengan integriti, manfaatnya akan kembali kepada mereka yang paling memerlukannya, iaitu para pelajar. Itu bukan guru kelas anak aku ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Ain? Ya saya. Oh, Puan guru kelas anak saya? Anak Puan nama apa ya? Aina. Oh, Aina ya. Oh, macam mana dia dalam kelas okey ke? Sekarang semua okey je. Tak ada yang teruk ke, exam semua okey je. Dia punya attitude apa semua okey lah. Okey je. Puan, ni saya ada nak bagi kat Puan sikit. Ni untuk apa ni Puan? Tak apalah Puan, ambil je. Tak apalah. Ambil je. Tak apa. Nak ambil dah Puan. Untuk apa ni Puan? Sebenarnya saya kalau boleh nak anak saya dapat perhatian lebih daripada Puan. Kalau boleh dalam pelajaran atau beri pertimbangan khas. Tak boleh Puan macam tu. Saya faham Puan nak terbaik untuk anak Puan, tapi saya tak boleh terima hadiah ini untuk layanan istimewa untuk anak Puan. Tapi saya nak, yang kalau boleh saya memang nak Puan bagi attention lebih ke anak saya. Saya faham, tapi Puan, semua pelajar perlu dilayan secara adil. Kalau saya terima hadiah daripada Puan, ia akan boleh jadi konflik atau isu-isu yang tidak sepatutnya. Maaf ya Puan, saya tak dapat menerima hadiah ini. Oh, baiklah Puan, tak apa, saya faham. Puan tak perlu risau, saya tetap akan membantu anak Puan dari segi pembelajaran, tetapi kena ikut peraturan sekolah.
Oh, maksudnya saya tak boleh bagi secara peribadi ya Puan? Tak boleh Puan. Puan boleh memberi sumbangan kepada PIBG atau pihak pentadbir. Ini adalah saluran yang betul untuk mengelakkan salah faham. Baiklah, saya faham Puan. Kalau macam tu saya balik dulu ya Puan. Okey Puan, terima kasih. Amanah bukan untuk disalahgunakan tapi untuk dijaga. Jangan biarkan hadiah mengubah prinsip kita. Berikan sokongan kepada pendidikan, bukan imbuhan untuk layanan istimewa. Integriti membawa kesejahteraan. Marilah kita bersama-sama berpegang teguh pada nilai ini. Berani dan beradikal. Perangi rasuah.